Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial ataupun cara bagaimana kita nak gunakan Sega dashboard. Jadi kita klik kepada link Google Form ni. Jadi bila lepas kepada kita klik, dia akan keluar satu Google Form yang mana kita boleh isi nama, jantina, berat, tinggi dan semua ujian-ujian Sega kita. Jadi contoh bila kita dah isi, contoh saya letak nama Amar. Dia untuk jantina, saya pilih lelaki. L untuk lelaki, P untuk perempuan. Untuk berat pula saya letak contoh dalam 60. Tinggi saya letak 1.65. Tekan tubi pula, saya letak contoh saya dapat dalam anggaran 25. Lingkup tubi separa 25 juga. Jangkauan menunjuk 25. Naik turun bangku 25. Email saya letak email yang saya isi ni. Okey, lepas tu kita tinggal submit. Lepas kita dah submit, maka dia akan keluar, nanti dia akan keluar dalam email kita result untuk Sega dashboard. Okey, bila mana dah keluar result, kita boleh buka email kita. Kita buka kita punya result. Dia akan keluar result macam ni. Laporan keputusan pra-ujian Sega. Kat sini kita keluar kita punya skor dan pencapaian serta ulasan. Okey, baik. Itu saja daripada saya.